Dalam menentukan nombor likelihood pula ataupun probability, sama. Kita kena melihat, kita kena consider kepada langkah-langkah kawalan sedia ada yang telah ada tu. Adakah ianya cukup berkesan untuk mengurangkan kebarangkalian untuk hazard tersebut menyebabkan berlakunya akibat yang telah kita kenal pasti. Contohnya macam pisau tadi. So, kita dah ada orang yang berkebenaran, dan orang yang berkebenaran yang kita pilih ni selalunya adalah orang yang cukup akal, orang yang berpengalaman. So, untuk orang-orang macam ni, apakah kebarangkaliannya untuk dia ni tercedera? So, daripada situ tu, kita boleh consider daripada nombor dia, daripada yang paling confirm mesti berlaku kepada yang paling kurang berlaku. Dan beberapa faktor tambahan yang boleh anda consider ialah contohnya seperti berapa kali, berapa kerap kemalangan tersebut berlaku, berapa kerap kerja tersebut dilakukan, berapakah jarak antara pekerja dengan hazard tersebut, faktor-faktor kesihatan, orang tu rabun, orang tu demam, orang tu ada penyakit-penyakit ataupun orang tu sihat walafiat. So, itu semua sekali boleh dikonsider dalam faktor untuk menentukan nombor-nombor likelihood.